Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami pemuda PAS Selangor datang ke HQ DAP di atas rasa tidak puas hati kami dan rasa marah yang teramat sangat di atas penghinaan oleh Ketua Pemuda DAP terhadap ulama kami dan juga pemimpin utama parti kami. Jadi memang kami tak boleh tidur lena, kami tidak boleh duduk dalam keadaan bersenang lenang di rumah kami, dan apa yang kami datang pada hari ini untuk menyatakan ketidakpuasan hati kami dan bantahan yang amat besar kepada tindakan biadab Ketua Pemuda DAP ini. Dan sebenarnya bagi kami agak terkejut dengan apa yang berlaku. Sebenarnya dah lama negara kita tidak ada pemain-pemain utama politik yang membuatkan tindakan yang tidak bermaruah seperti ini. Dan sedih dan sebenarnya tidak memelekkan kami kerana ia datang daripada Ketua Pemuda DAP. Jadi bantahan kami menuntut untuk beliau minta maaf secara terbuka, dan kami sebenarnya bersedia untuk bertemu dengan beliau untuk kami ceritakan dan kongsikan tentang tulisan buku Tuan Guru Presiden kami tentang budaya politik matang dan sejahtera. Dan kami percaya dengan politik yang matang dan sejahtera, rakyat akan mendapat manfaat. Tindakan yang tidak bermaruah seperti ini hanya akan meningkatkan defisit kepercayaan rakyat kepada institusi politik dan meningkatkan kemuakan rakyat kepada politik dalam negara kita. Kemana kita nak bawa negara ini? Jadi itulah tujuan kita datang pada hari ini. Kami ajak DAP agar insaf, bermuhasabah dan kembali fokus kita berpolitik untuk rakyat. Sekian.